Hello, Assalamualaikum. Dengar ke? Hello. Hello, dengar ke? Hello. Hello, selamat pagi semua. Dengar ke? Hello. Kalau dengar, komen dengar please. Sebab saya takut tak dengar. Dengar Okay. Saya tunggu orang masuk dulu Okay, tunggu orang nak tengok ke. Tengok live saya ni. Tak seberapa ni. Okay, tunggu dalam beberapa minit lagi Boleh Okay, dengar. Ush, ni dah masuk ni, dah breakfast belum? Sikit lagi nanti saya masuk Kita teruskan dengan live kita. Let's start. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okay, selamat datang ke siaran langsung dari BND Legacy Resources. Okay, hari ni saya nak share berita gembira lah Yang syarikat kami ni dah ada kod bidang baru. Stay tune tau, tunggu sampai habis. Saya akan sharekan. Okay. Tak tahu kod bidang apa tu? Sekejap ni lah kod bidang baru. Ni yang ditauliahkan pada dalam 2 bulan lepas tak silap saya, iaitu kerja cat dengan pengubahsuaian. Kerja cat tu B14, kalau pengubahsuaian tu B28. Sebelum-sebelum ni kita ada M01 dengan B24 je. So orang selalu tanya, bila BND nak ada kod bidang baru? Bila BND nak ada kod bidang baru? Alhamdulillah dah ada dah kod bidang baru. Tak tahu ni, B14 kerja cat, B28 kerja pengubahsuaian. Okay, sebelum tu, apa itu kod bidang? Kod bidang ni ialah kategori jenis kerja tertentu yang perlu didaftarkan oleh kontraktor supaya
boleh jalankan projek secara sah dan diiktiraf oleh kerajaan atau agensi berkaitan. Okey. Sekarang ni kalau di bawah BND Legacy, kita ada 4 je kod bidang, iaitu M01, Sistem Penyaman Udara, B24, Kerja Penyelenggaraan Bangunan, B28, Kerja Pengubahsuaian, dan yang terakhir B14, Kerja CAT. Dan in the same time tahun ni kita ada kerjasama antara BND Legacy dan ANH Advanced Training Center, iaitu 3 kod bidang, CE01 Kerja Jalan, CE02 Kerja Jambatan, dan CE08 Kerja Cerun. Clear tak? Ke laju sangat ke apa ke? Clear tak saya terangkan untuk kod bidang baru ni? Okay, saya teruskan ke next slide lah. Okay, kita sembang sikit pasal apa fokus kerja dalam kod bidang B24 ni. Okay, fokus kerja untuk kod bidang B24 ni, yang pertama adalah pemeriksaan dan penilaian bangunan. So bolehlah nak cek-cek dalam bangunan tu ada kerosakan apa ke. Bolehlah untuk guna kod bidang B24 ni. Lepas tu ada penyelenggaraan A, and then penyelenggaraan elektrik dan mekanikal, penyelenggaraan kemudahan sanitasi dan paip, pengurusan aset dan peralatan bangunan. Itu yang seterusnya adalah penyelenggaraan landscape dan kawasan sekeliling. Yang terakhir adalah keselamatan dan pencegahan risiko. Jelas ke? So selain itulah ni saya elaborate sikit lah tentang fokus kerja di bawah kod bidang B24 ni. Boleh buat kerja-kerja pembinaan bangunan institusi, contohnya macam nak buat sekolah ke, universiti ke, college ke. Lepas tu saya rasa macam more tu termasuk kerja-kerja struktur, arkitek, dalam engineering lah kan. Lepas tu kita boleh buat bangunan awam macam balai raya ke, balai polis ke, lepas tu balai bomba ke kan, pejabat-pejabat apa semua. And then lepas tu boleh buat kerja piapan bangunan. Contohnya kalau nak buat kemasan dalaman ke, macam nak kena buat tiles ke, lepas tu nak cat-cat ke, ceiling ke, lantai ke kan. Lepas tu boleh buat pemasangan pintu, tingkap, sistem, pipe, apa semua, etc. Lepas tu kenapa kod bidang ni penting kan? Kita boleh buat sertai tenda-tenda kerajaan ke, swasta untuk buat projek-projek lah yang ada apa semua. Sekejap je. Okay, kita ke next slide Kita sembang pasal M01 pula. Kita sembang tentang fokus kerja bidang untuk M01 ni, sistem penyaman udara.
Kalau anda nak bekerja fokus kerja untuk ke bidang M1 ni, yang pertama adalah pemeriksaan dan penilaian sistem. Contoh kalau nak buat pemasangan sistem penyaman udara kan, macam split unit, shielding kaset, bla bla bla. Lepas tu pemasangan dekat dalam bangunan kediaman, pejabat, bangunan komersial, institusi. Lepas tu boleh kena buat servis yang berkala. Kalau macam bangunan-bangunan yang besar kan, mesti nak kena buat servis. Nak kena check sistem dia ke, lepas tu filter dia mesti nak kena cuci every step kan. Lepas tu kena checking gas ke apa ke. Selalunya kalau macam yang besar-besar ni, macam hotel, bangunan-bangunan yang tinggi, hospital, shopping mall, apa semua. Lepas tu nak kena baik pulih, dah ubah-ubah sistem aircon. Tu penjagaan kolektif lah kan. Macam baiki kompresor dia ke, tukar motor kipas, circuit board dan pipe gas apa semua. Lepas tu nak kena naik taraf sistem lama kepada sistem lebih jimat tenaga ke pun boleh juga. Lepas tu pemasangan untuk Encik Supari, khusus ke bidang bidang pompa ni, insyaAllah bulan Julai ni Encik Supari. Bulan Julai ni. Tarikh saya tak ingat lah, nanti saya akan maklumkan balik. Saya akan suruh admin Natira lah yang akan maklumkan balik kepada Encik Supari ya. Setahu saya bulan Julai. Okey, saya akan beritahulah kenapa kod M1 ni penting. Okey, ini diperlukan untuk projek kerajaan dan swasta yang melibatkan pemasangan atau penyelenggaraan sistem aircon. Okey, syarikat yang ada kod M1 ni menunjukkan kepakaran dalam kerja HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning. Lepas tu bolehlah kalau kita nak kerja-kerja tender berkaitan penyaman udara, termasuk kerja pemasangan baru atau penyelenggaraan tu bangunan yang sedia ada lah. Okay, next. Ni ikut bidang baru kita. Bidang pelapan. Kita sembang sikit lah pasal fokus kerja untuk bidang pelapan ni. Untuk kalau untuk fokus kerja ke bidang pelapan ni, okay, kita akan fokus untuk pengubahsuaian dalam bangunan. Contohnya macam pemasangan kabinet ke, tu perabot-perabot ke, something like that lah. Lepas tu kalau pengubahan suaian luaran bangunan ni pula, mau tu macam kita nak betulkan cat ke, apa ke, macam tu. Lepas tu nak baik pulih bangunan yang apa tu tak berapa nak baik kan. Kita nak cantikkan balik ke bangunan tu. Ni semua under bidang pelapan lah. Lepas tu kiranya boleh buat pemasangan panel dinding dan siling kayu PVC berkaitan perabot apa semua. Okay. Kenapa kod bidang pelapan ni penting? Sebab penting untuk syarikat yang menjalankan kerja fit out dalaman, terutamanya di rumah, pejabat, bank, sekolah dan premis komersial. Lepas tu syarikat yang ada kod bidang pelapan ni boleh menyertai tender kerajaan dan swasta. Lepas tu pelanggan mestilah lebih yakin kalau ada tender-tender yang nak kejar kan bidang pelapan ni. Pelanggan lebih yakin lah bila kita ada kod bidang pelapan ni. Apa semua. Okay, seterusnya kod bidang baru yang kita tawarkan adalah B14 kerja cat. Okay, fokus kerja kod bidang untuk B14 ni kerja cat adalah mengecat bangunan luar atau dalam
Macam dinding luar dalam bangunan kediaman. Lepas tu pejabat ke, sekolah, hospital. Lepas tu macam mengecat struktur lain ni untuk pagar ke, shielding ke, tiang ke kan. Bumbung pun boleh. Lepas tu buat kemasan-kemasan cat khas ke macam cat kalis air. Lepas tu cat tahan raba, tahan kimia, cat eksplosi yang biasa diguna untuk lantai kilang, store, makmal apa semua. Lepas tu boleh buat kemasan tekstur, motif dekoratif ke kan. Lepas tu buat kemasan feature wall. Lepas tu selain tu bolehlah buat perbaikan dan penyelenggaraan cat. Macam tak cat lama ke yang kotor-kotor tu yang bagi nak cantikkan bangunan. Lepas tu repair pemuka air retak apa semua. Lepas tu ada pengelupasan ke, kotoran apa semua. Lepas tu skim coat, sanding the coat, lepas tu primer. Macam makeup pula primer kan. Gurau-gurau. Lepas tu yang terakhir kerja pengecatan struktur lain. Contohnya macam tangki air, tiang elektrik, jentera, paip, expose apa semua, railing besi. Habis tu sesuai lah untuk bangun industri dengan kemudahan awam. Siapa yang layak mohon kod bidang ni? Untuk kontraktor-kontraktor yang berdaftar lah daripada grade 1 hingga grade 7. Lepas tu jurutera atau penyelia projek yang ingin menambah pengetahuan ke, bolehlah join kursus-kursus kod bidang yang kita ada ni. Lepas tu kontraktor, pekerja binaan, individu yang berminat pun boleh je join untuk memulakan pembinaan yang baru ke apa ke kan. Okay, ni saya sembang sikit lah apa kelebihan memohon kursus kod bidang ni. Yang pertama, kita boleh meningkatkan kemahiran dan pengetahuan sebab kursus CIDB ni memberikan latihan teknikal dan teori yang berkaitan dalam bidang yang tertentu. Contohnya macam cik nak cari, cik ngapain ke nak cari yang mengenai elektrikal ke, engineering ke, mechanical ke, etc. Lepas tu dia juga dapat membantu daripada untuk peserta-peserta lah untuk memahami standard industri, prosedur kerja dengan lebih selamat, lepas tu teknologi yang ada. Next, kita ada persijilan dan pengiktirafan. Peserta akan menerima sijil yang diiktiraf oleh CIDB setelah tamat kursus. Kursus ni kita kena pergi selama 5 hari, Isnin hingga Jumaat. Ada juga yang tempat lain, macam contoh Perlis ke, Kedah ke, dia akan buat Ahad ke Khamis tak silap saya. Lepas tu peserta akan menerima sijil yang diiktiraf oleh CIDB kan. Sijil ni boleh digunakan sebagai bukti kelayakan untuk mendaftar sebagai kontraktor atau pekerja mahir di bawah CIDB. Lepas tu ada Pulau Kejayaan lah dan projek lebih luas. Lepas tu ada tambah networking yang baru. Kalau kita pergi kursus kita akan jumpa rakan-rakan yang lain juga pada syarikat yang lain. Okay, berbeza-beza company, kita boleh kenal apa semua. Lepas tu untuk kelayakan ni, untuk syarikat yang ingin mendaftar kod bidang tertentu dengan CIDB, pada macam saya cakap tadi, G1 hingga G7, kursus ini adalah sebahagian daripada syarikat kelayakan. Membolehkan syarikat menawarkan perkhidmatan atau mempunyai tender dalam bidang tertentu secara sah. Tu kalau tu sijil yang diperoleh tu boleh meningkatkan kebolehpasaran individu dalam industri pembinaan. Bagi syarikat pula, ia membuka lebih banyak peluang untuk mendapat kontrak kerjaan dan swasta. Lepas tu the same time bolehlah tu memenuhi keperluan undang-undang, tak adalah nak kena tangkap apa semua. At least bila ada sijil tu, mudahlah kita nak buat kerja pun tak adalah rasa takut apa semua. Ni di under bawah Akta 520 iaitu Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Untuk akses kepada bantuan anggaran pula,
Kadang-kadang syarikat ni atau individu yang mempunyai persediaan SIDB layak untuk mendapatkan bantuan kewangan atau geran latihan dari SIDB atau agensi kerajaan yang lain. Ni, perkara penting yang kena ada untuk daftar dan semasa kursus kod bidang. Yang pertama, mestilah kena ada si individu. Kau tak macam mana nak cari kod bidang yang kita nak apa semua. Lepas tu, kad hijau pun masih aktif. Kalau kad hijau masih aktif, boleh bayar RM550 je. Kalau kad hijau yang tak aktif, boleh je juga untuk pergi kursus ni. Tapi kena bayar lebih sikit lah dalam sistem. Kalau untuk yang ada kad hijau aktif, dalam sistem kita bayar RM300 saja. So dapat half price daripada RM600 kalau orang yang tak ada kad hijau. Macam tu. Lepas tu, tuan puan kena komit tau 5 hari kursus. Kena komit. Everyday ni kena datang kursus sampai habis. And then ada exam pula. Exam ni jangan risau. Exam ni ada open book. So boleh je nak bincang-bincang, nak sembang-sembang dengan kawan-kawan untuk lulus exam ni. So tak ada apa nak takut lah. Boleh je guna nota-nota yang trainer dah bagi. Kan, boleh bincang-bincang. Open je buku tu, open je phone nota-nota yang ada tu. Tu jawab exam. Sekejap nak minum air. Kena tekak. Sorry. Kepada Cik Atira. Cik Atira ada tanya, SIM syarikat boleh guna ke tak? Maaf Cik Atira, tak boleh. Lebih afdal bagi kata orang. Lebih afdal. Guna SIM individu lah. Yang ni saya akan ajarlah macam mana nak cari kod bidang yang Cik dan Puan berkenan lah. Kalau dalam video ni saya akan share. Dalam video ni saya akan share secara pause lah. Saya akan pause satu daripada langkah pertama sampai habis. Kalau terlampau laju ke apa, bagi tahu Saya akan buka kejap.
Cik tengah dengar. Ya. Okey, kat sini saya nak ajarlah cara-cara untuk korang cari kod bidang ke yang korang berkenan kan melalui si media video. Saya akan play video ni daripada step by step. Jangan risau. Kalau laju, beritahu saya. Ni perkara yang pertama, mestilah kena ada SIM individu kan. SIM syarikat tak boleh guna tau. Guna SIM individu sendiri. Kena daftar baru apa semua. First kena sign in SIM individu dekat sini. Masukkan email, password. Andai katalah kan, kalau lupa password, kejap saya try. Kalau tuan-puan lupa macam mana nak lupa password apa semua, boleh reset password kat sini. Lupa kata laluan kat bawah tu. Nampak tak? Lepas tu bila dah reset apa semua, dia akan keluarkan email lah. Tuan-puan boleh check dekat email. Tu dapatkan password yang baru. Lepas tu boleh login macam biasa lah. Lepas tu bila dah login kan, tuan-tuan tengok dekat tu pengurusan kompetisi, tekan tu. Lepas tu lepas dah tekan tu, cari model latihan. Laju. Maafkan laju. Saya come back sikit. Lepas dah tekan pengurusan kompetisi tu, tekan model latihan tu. Lepas tekan model, cari PLBK, Pusat Latihan Kontraktor. Dengan itu tekan view result. Dan tekan apply SKP course ni. Dekat sini lah tuan-puan boleh check lah PLBK mana yang berdekatan dengan tuan-puan. Itu kursus apa yang tuan-puan berkenan. Contoh kalau CE 01 dekat BNI Legacy ni, tuan boleh select ni PLBK ni, tulis BNI Legacy. Lepas tu dekat section area sini juga boleh search CE 01 kerja jalan. Macam tu. Itu tekan search bawah ni, yang warna hijau ni. Tekan search tu dia akan appear lah. Tuan-puan boleh pilih kursus ni. Dia akan appear macam ni. Lepas tu akan dalam status tu, tuan boleh select lah. Select macam tu. Itu tekan proceed.
je tengok tentatif, nak tahu tentatif flow hari-hari khusus yang kita pergi tu, boleh tengok kakak. Jelas ke tentang langkah-langkah pendaftaran kursus tu? Video tu boleh nampak tak tadi? Jalan tak video tu? Betul Cik Atira. Dalam YouTube search je ni. Langkah-langkah pendaftaran khusus ke bidang. Okay, ni saya nak hebatkan lah kursus-kursus yang terdekat yang akan datang. Yang ni untuk bulan Mei punya. Yang pertama kita ada CE01 ber-JV dengan ANH Solution tadi lah. Pada 5 hingga 9 Mei 2025 ni. Bayaran untuk yang ada kad hijau aktif adalah RM550. Untuk yang tak ada kad hijau adalah RM850. Akan bertempat dekat Desa Pandan. Dekat company kami lah, BND Legacy. Seterusnya untuk kursus online pun ada juga 10 mata CCD, iaitu Introduction to Electrical, Electronic and Communication System. Ni kami collapse dengan CIDB KL. Ni secara online je dekat Webex. Pada 20 Mei ni, hari Selasa, pukul 8.30 hingga pukul 4.30. Jangan risau, tak lama pun. Okay, yang seterusnya adalah kod bidang baru kita iaitu B28, kerja bangunan pengubah suaian. Pada hujung bulan ni, hujung bulan Mei, minta maaf saya. Pada hujung bulan Mei, lepas tu 26 Mei hingga 30 Mei, dekat Desa Pandan juga, office kami, BND Legacy. Untuk pemegang kad hijau sama juga 550, untuk tak ada kad hijau 850. Ni pula untuk pada bulan Jun. Kursus-kursus untuk pada bulan Jun. Ni kod bidang baru kita, kerja cat pada 9 hingga 13 Jun. Dekat Desa Pandan juga. Untuk pemegang kad hijau RM550. Untuk tak ada kad hijau RM850. Lepas tu CE08 kerja cerut pada 16 Jun hingga 20 Jun 2025 bertempat dekat Desa Pandan juga. Yang terakhir untuk penutup bulan Jun lah. Ni fizikal tak, bukan online. Bayaran dia RM250 untuk satu kepala. 10 mata CCD. Ini pun kita collab juga dengan CIDB KL. Tajuk dia Effective OSH, Occupational Safety and Health Communication and Construction Works. Yang ni face to face berdepan dekat CIDB Wilayah Perpustakaan Kuala Lumpur tingkat 11 kat Wisma FGV. Okay, sebelum saya melaburkan tirai, ada apa-apa soalan ke? Untuk tanya kalau saya ada terlaju sangat ke, nak patah balik slide ke apa ke? Kalau tak ada, saya akhirikan dengan terima kasih kerana join live ni. Saya pun first time buat live. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akan cuba perbaiki akan datang.
Sebelum tu bolehlah untuk follow Facebook kami, iaitu kursus mata CCD CIDB dengan BND Legacy Resources untuk mengetahui kursus-kursus yang akan datang. Kalau ada pertanyaan lanjut, boleh call office kami 03-9201-5131. Itu kami pun berjinak-jinak lagi dalam TikTok ni. Bolehlah follow kami dekat Tips Lesson Contractor. Mana tahu ada yang influencer-influencer yang bagus, boleh ajar kami untuk improvekan dalam TikTok lagi ke. Lepas tu, di same time boleh juga follow kami dalam Telegram, iaitu Network Contractor Malaysia. Saya lama kat sini sikit, memang tahu tuan puan nak screenshot untuk follow kami nanti. Terima kasih semua sebab tonton live ni. Assalamualaikum.